Dal sama dengan D. Okey, dal sama dengan D. Vokal U, consonant M. Kalau bahasa Melayu sebut apa? Dum, bukan dum. Dum. Mim tu dia ada sifat tawasud, yang kedua gunnah. Dum. Okey, dum. Okey, seterusnya dal sama dengan D, vokal U, consonant J. Duj. Lantun terus naik, ingat, jangan duj. Jangan duj. Sebab apa? Jim tu dia sifat ada syiddah dan juga gunnah. Terus saja, jangan duk berhenti tentu, jangan duk alih suara tentu. Jangan duk duj. Duj. Qalqalah, QAL. Kod dia QAL, qalqalah. Duj. Pandai. Baik, seterusnya dal sama dengan D, vokal U, consonant D. Dud. Okey, dal tu dia punya sifat apa? Syiddah dan juga qalqalah. Terus lantun saja, jangan duk alirkan suara, jangan duk dud. Okey, seterusnya dal sama dengan D, vokal U, consonant K. Duk. Okey. Duk. Okey, kaf tu kena alirkan suara sifat dia yang penting apa? Hams dan juga syiddah. Alirkan suara, alirkan nafas, suara tertahan. Duk. Okey, seterusnya dal sama dengan D, vokal U, consonant R. Dur. Jangan du tu jangan banyak, jangan dur. Buat alis getaran dur. Tapi jangan getaran kuat sangat. Yang tu cara nak latih lah. Seterusnya dal sama dengan D, vokal U, consonant T. Duj. Okey, hams kan dia. Okey. Ta ni dia ada sifat apa? Hams dan juga syiddah. Duj.